Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamal Hisham bin Jaafar. Kad penalan saya 7003015853. Saya berasal dari Johor dan kini menetap di luar negara. Berikut adalah kenyataan saya dan juga laporan saya berkenaan dengan ugutan-ugutan bunuh yang telah saya terima baru-baru ini. Pada 5 September 2011, saya telah diberikan bukti berhubung kenalan rapat seorang kerabat yang menyatakan bahawa beliau akan menembak mati saya jika saya pulang ke Malaysia atau jika beliau berjumpa dengan saya di mana-mana. Pengakuan ini telah berjaya saya rakam dan kini berada di dalam simpanan saya. Berdasarkan kepada pengalaman saya selama ini dan apa masalah yang saya hadapi sekarang, saya percaya bahawa ancaman ini ada satu benda yang nyata dan amat serius. Pada 17 Oktober 2011, seorang ahli keluarga saya telah menerima panggilan telefon dari seorang lelaki yang saya kenali. Lelaki tersebut telah memberitahu kepada ahli keluarga saya bahawa abang kepada orang yang telah mengeluarkan ancaman bunuh sebelum ini telah membuat ikrar bahawa beliau akan membunuh saya jika bertemu dengan saya. Selain daripada itu, baru-baru ini juga saya telah mendapat satu maklumat bahawa pembunuh upahan telah diupah untuk memburu dan membunuh saya, dan pembunuh tersebut telah pun meninggalkan Malaysia untuk memburu saya. Dengan segala bukti yang ada sebelum ini, saya percaya kepada maklumat ini bahawa adalah satu maklumat yang benar. Keadaan ini membuatkan saya cukup risau, takut dan tertekan kerana ia menyebabkan keselamatan diri, nyawa dan juga diri saya dan juga keluarga saya. Saya menerima ancaman-ancaman ini hanya kerana saya tidak mahu mengikut arahan seorang pembesar yang berkuasa di dalam urusan pembagian pusaka keluarganya lantaran daripada kematian bapa kepada pembesar tersebut. Setelah daripada itu, pembesar tersebut telah menggunakan pengaruh Dewan Kuasanya untuk mengada-ngadakan beberapa tuduhan jenayah untuk menjatuhkan kredibiliti saya sebagai seorang peguam. Dan antaranya, baru-baru ini, beliau telah meminta satu pihak membuat laporan pada bulan Januari mengatakan bahawa saya telah melakukan pecah amanah terhadap wang syarikat Satu-Net sebanyak RM660,000. Bagi perkara ini, saya mempunyai bukti yang amat jelas yang menunjukkan saya tidak bersalah. Malah, saya mempunyai bukti-bukti yang nyata bahawa rakan kongsi saya, iaitu pembesar tersebut, telah melakukan banyak salah laku di dalam syarikat.
Syarikat tersebut merupakan syarikat yang saya tubuhkan sendiri pada tahun 2005 dan saya berjaya mendapat kontrak bagi perniagaan pada tahun 2004 dan pembesar tersebut telah menggunakan pengaruhnya untuk mengganggu perniagaan saya pada masa tersebut, dan pada masa tersebut saya tidak ada pilihan kerana untuk mengelakkan gangguan daripadanya atau tekanan padanya agar perniagaan saya tidak terganggu, beliau telah meminta agar diberikan saham ke dalam syarikat saya. Pembesar tersebut telah masuk ke dalam syarikat saya pada tahun 2005, sedangkan syarikat tersebut telah mula saya menjalankan operasinya pada tahun 2003. Saya juga amat tertekan apabila menerima SMS dari seorang pegawai penyiasat dari Jabatan Jenayah Komersial Johor Bahru bernama ASP Azlan yang mengatakan bahawa saya dikehendaki hadir ke Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor pada 5 Mac jam 9 pagi, dan sekiranya saya gagal untuk hadir memberi keterangan sebagai saksi, maka beliau akan memohon satu waran tangkap kepada saya. Apa yang patut saya lakukan di sini, saya pun tidak tahu. Dengan ancaman yang saya terima, saya amat bimbang, takut apa yang akan terjadi pada diri saya dan keluarga. Dan jika saya tak hadir pula untuk menjadi saksi, memberi keterangan, waran tangkap akan dikeluar kepada saya. Sedangkan saya percaya kes siasatan yang berkaitan dengan RM660,000 langsung tiada kaitan dengan saya, dan ini adalah satu perancangan yang dibuat berkaitan dengan niat dan dendam pembesar tersebut. Saya dengan rendah diri ingin merayu kepada Kerajaan Malaysia, Kementerian Dalam Negeri, Polis Diraja Malaysia, terutama di pihak Bukit Aman dan Ketua Polis Negara, bantulah saya. Saya ingin pulang dan sangat-sangat ingin pulang ke Malaysia untuk membersihkan nama saya, dan saya sebagai orang Islam, saya percaya bahawa apa yang saya alami ini merupakan satu ujian Allah, dan saya telah difitnah di dalam usaha saya menjalankan tugas rasmi saya sebagai seorang peguam dan tidak mahu bersubahat dengan perkara-perkara yang bersalahan dengan agama dan juga undang-undang negara yang dilakukan oleh pembesar tersebut. Sebagai rakyat Malaysia, saya percaya saya punya hak-hak untuk dilindungi oleh undang-undang di dalam perlembagaan dan undang-undang negara. Saya berharap perkara ini dapat diberi perhatian serius kerana saya mempunyai keluarga dan ibu dan ayah saya juga serta keluarga saya yang lain amat tertekan disebabkan daripada masalah ini. Bantulah kami. Jika ditakdirkan, video ini adalah video rakaman terakhir dari saya. Saya berharap video ini akan dapat dijadikan bukti untuk membantu siasatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.